Silau ataupun rabun malam, kena pakai lens warna kuning transparent. Bila kita suluhkan macam ni, letak atas lens, dia terus potong silau. Korang boleh nampak dia masih ada cahaya di bahagian bawah, tapi logo wow tu dia terus hilang. So, bila kita letak, abang boleh nampak dia mari dengan UV 400 kanan, dia mari dengan UV 400 kiri. Bang tanya, berapa harga spek ni bang? Untuk barang macam ni, biasanya harga dia lebih kurang dalam 100 lebih lah. Hari ni, harga baik punya. Kita review dulu barang ni bang. First kau boleh nampak bang, dia hadir dengan job yang sama macam dekat butik. Dia hadir dengan tulisan handmade in Italy. Wayfarer handmade in Italy. Engsel dia engsel 7 layer di bahagian kiri. Skru mari dengan skru yang sama macam ORI. Dia mari dengan skru negatif, emblem dia emblem yang timbul. Di bahagian sini dia menceritakan tentang detailing ni bang. Dia hadir dengan koding RB2140. Saiz dia mari dengan saiz 54-18. Untuk barang sini dia mari juga dengan, kalau abang tengok dekat hujung buku dia ada besi. Besi dia merangkumi daripada hujung bingkai sampai ke hujung bingkai. Cermin dia juga datang dengan cermin kaca. Siap sekali dengan laser print RB. Harga dia aku buka harga macam ni. Jadinya screenshot dan WhatsApp terus dekat kita.